RM175,000. Itu nilai emas yang akak ni kumpul dalam masa 3 tahun ni. Dan pada hari ni, semua dia nak jual dekat kedai kami. Kisah emas part 11. Cuba tengok ni. Mostly emas 916 design Italia daripada emas persatuan. Semua ni akak ni simpan sikit-sikit sampai jadi banyak ni. Tengok ni, staff kami perlu timbang dan kira satu persatu, kena tulis dan juga terangkan harga setiap satu persatu item pada akak ni dengan tepat. Sampai kena pakai 2-3 helai kertas tau. Banyak betul list barang kemas yang dia nak jual. Siapa sangka hanya fokus menyimpan emas selama 3 tahun je dah boleh jual dengan banyak sekali. Untuk emas warna lain selain emas kuning, kami beli dengan harga yang sama sebab ia masih emas 916 tulen. Sesetengah kedai dia tak ambil kan, tapi kedai kami ambil. Banyak betul design cantik-cantik yang kondisi macam baru. Tak ada kemek, tak ada rosak. Akhirnya pengiraan pun dah selesai dan kami beli dengan harga RM175,000 dengan harga per gram dia sebanyak RM560 1 gram. For your information, video ni diambil pada 28 Januari 2026. Hari ni baru admin sempat post sebab banyak kerja nak kena settlekan dulu. Oh ya, korang nak tahu cerita tak? Keesokan harinya tu harga emas naik melambung tinggi, RM41 dalam masa 1 hari. Bayangkanlah kalau akak ni datang dan jual pada kemudian hari, dia boleh dapat ekstra keuntungan dalam 11 ke 12 ribu ringgit. Hanya beza pada 1 hari saja. Tapi nak buat macam mana kan? Takdir sudah pun ditulis. Untuk sesiapa yang nak jual emas tu, boleh datang kedai kami. Kami beli emas anda dengan harga yang tinggi. Ingat emas, ingat Ramzan. Jemput datang.